Mangsa yang pertama adalah Encik Din. Dia adalah seorang penjawat awam. Telah terlibat dalam penipuan Along online pada bulan Disember 2025. Pada asalnya hanya pinjam sebanyak 3,500. Setelah ditekan, berlakulah overlap penipuan manipulasi pinjaman ataupun kita panggil pinjaman berangkai. Akhirnya dia dah bayar RM57,000. Walaupun dia dah bayar RM57,000, tetapi Along masih lagi menuntut daripada dia RM58,000. Along pandai. Dia ganggu keluarga yang ada kaitan dengan mertua. Contohlah, kalau dia ada mangsa, dia tak akan ganggu mak mangsa sangat. Dia akan ganggu isteri ataupun mertua, in-law punya family. Tujuannya adalah untuk pecah belahkan hubungan rumah tangga. Apa yang menyedihkan, laporan polis telah dibuat di Shah Alam. Setelah laporan polis dibuat, 10 hari bulan 2, 2026. Malamnya, tidak ada jawapan. Tak reply dan tak beri jawapan. Setelah itu, mangsa menghantar surat 107A. Tunjuk. Laporan polis dibuat. Surat 108 3 kali buat. Bukan satu kali. Surat ni bukan surat suka hati, bukan surat cinta. Surat yang ada di dalam kanun tata cara jenayah 107A. Kalau satu tak jawab, dua tak jawab, tiga pastilah jawab. Jika tidak dijawab, maka kita tidak ada jalan lain. Kita terpaksa untuk membuat aduan kepada Timbalan Pendakwa Raya seperti mana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 107A Subseksyen 6. Dia nak tahu kes dia sama ada siasatan tu dibuka ke, covering ke, NFA ke. Adakah itu terlalu susah untuk dimaklumkan? Kalau dibuka kesiasatan, maklumkan dibuka, suspek sedang dicari. Kalau tak jumpa, kami boleh tolong cari. Dia kacau family lah. Bukan family terdekat, family memang jauh lah. Keluarga mertua adik. Dan adik saya, mertua dia. Macam kita tak risau sangat. Mungkin keluarga-keluarga yang jauh ni agak risau lah. Dia memang ada kita punya data, kita punya keluarga berangkai. Sampai kan dia boleh dapat IC anak adik saya. Apa begitu sekali lah. Mangsa yang kedua adalah Cik Daniel. Pada April 2026 telah terlibat dalam pinjaman online. Pinjam RM3,900. Dia dah bayar RM4,000. Sekarang menuntut hampir RM32,000. Gangguan yang berterusan, cat dah 3 kali baling di rumah. Dan yang terbaru, ada kejadian jenayah baling api. Report dibuat pada 3 Mei 2026, hingga hari ini belum dapat respon. Bangsa sebenarnya ialah wife saya. Dia tengok Facebook ada pinjaman yang berlesen. So dia ada tekan untuk find out pasal ni. So dia ada hantar personal information dia. Tapi lepas hantar personal information dia, wang sudah masuk ke tas minggu dia. So tanpa any prior agreement atau acceptance untuk loan itu, dia sudah dapat wang. So dia pun nak bagi balik lah. So lepas bagi balik pun ada transaction masuk lagi. Amountnya pun RM3,000 tapi pula nak ambil settlement RM15,000 lah. Lepas tu dia orang sudah start hubutan message dulu kepada keluarga saya. So paling tak pun ada 3 kali dan terkini punya kejadian api. Kejadian pertama yang paling cat tu punya suspek kereta owner tu sebenarnya polis sudah tangkap, tapi lepas 2-3 hari pula dijamin keluar. Yang ketiga adalah berkaitan